Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang dihormati Tuan Pengerusi Madrasah Ihsaniyah, para ustaz kuasa, para imam, para bilal, para guru, para masyayikh, serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa khabar semuanya, sihat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini, sekalian untuk saya mengajak tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lafazkan mendapat syafaat yang kita dambakan di hari akhirat insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang untuk kita bersama-sama duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lepaskan peluang untuk berniat iktikaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan pada waktu ini diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Seterusnya syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi lagi kepada kita peluang untuk menyelesaikan kefarduan dalam beribadah, yakni berpuasa dalam bulan Ramadanul Karim yang lalu. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah masuk dalam lebih kurang 19 Syawal. Dan kita perlu tahu bahawasanya apabila kita sebut berkenaan dengan Syawal ini, ia merupakan salah satu bulan yang turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk sebut Ramadan je mulia, tidak. Bulan-bulan lain juga ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syawal ini tuan-tuan yang kita sedang duduki ini bukan sekadar hari raya. Bahkan ia merupakan bulan yang ke-10 dalam kalender Islam, bermula daripada bulan Muharram sehinggalah bulan Zulhijjah. Maka Syawal terletak pada tangga ataupun pada bulan yang ke-10. Syawal ini diambil daripada perkataan Arab asalnya syala,
Syala ni bermaksud menaik ataupun meninggi. Maksudnya apa tuan-tuan? Lepas daripada bulan Ramadan, amal ibadah yang kita kerjakan, salat sunat yang kita buat, apa lagi, baca Quran yang kita lazimi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tuan-tuan, kita perlu teruskan ataupun perlu kita menaikkan ataupun perlu meninggikan ataupun perlu melipat kali gandakan. Bukan hanya sekadar terhenti dalam bulan Ramadan semata-mata. Bahkan masuk bulan Syawal, amalan-amalan itu kita kena pastikan makin menaik, makin meninggi. Dan Syawal ini juga tuan-tuan, sinonimnya kita sebut sebagai Aidul Fitri. Jadi tuan-tuan berpada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Aid yang kita sambut setiap tahun ini diambil daripada perkataan Arab al-aud yang bermaksud kembali. Kenapa? Berulang-ulang tahun, setiap tahun kita menyambut perayaan ataupun Aid, sama ada Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kebaikan. Allah telah kembali menggembirakan hamba-hambanya. Terutama kita telah berpuasa dan telah mendapatkan keampunan, yakni diampunkan daripada dosa-dosa kita dalam bulan Ramadan. Maka sebab itulah ada yang menyebutkan bukanlah hari raya yang kita sambut sekarang ni tuan-tuan bagi orang yang memakai baju raya ataupun memakai baju baru, tetapi hari raya ini adalah bagi sesiapa yang ketaatannya makin bertambah. Dia buat taat makin bertambah, dia buat amal soleh makin banyak. Dan bukan juga hari raya itu bagi sesiapa yang menghias rumahnya, yang menghias kenderaannya, tetapi hari raya itu bagi sesiapa yang berjaya diampunkan baginya segala dosa-dosanya. Maka kita perlu perhalusi diri kita. Adakah kita betul-betul capai matlamat daripada Ramadan sebelum kita nak masuk Syawal, pada awal Syawal sebelum ni tuan-tuan. Maka kita nak bincangkan hari ini tuan-tuan. Selain bulan Syawal ini merupakan bulan yang mana kita meraihkan hari kemenangan kita, kita perlu tahu yang pertama. Yang spesialnya berlaku dalam bulan Syawal adalah kesibukan haji. Maksudnya apa? Bermula daripada bulan ini. Telah bermulanya perjalanan bakal-bakal haji yang bakal berlepas ke Tanah Haram. Mereka ni tuan-tuan dah buat persiapan kadang-kadang sebelum daripada Ramadan lagi. Mereka telah menghadiri kursus, mereka telah bermalam ataupun mereka telah buat sumbangan bermacam-macam yang telah dilakukan oleh bakal-bakal haji, termasuk persiapan mereka. Kenapa? Bulan ini dikenali sebagai Ashhurul Hajj, bulan haji. Sebab apa? Di Malaysia biasanya jemaah-jemaah bakal haji kita ni mereka akan bertolak pada seawal 1 Zulkaidah. Tak lama lagi ada yang bakal menunaikan fardu haji kat sini. Kalau di Malaysia 1 Zulkaidah dah mula dah. Dan yang paling terakhir sekali penerbangannya biasanya di awal Zulhijjah. Sama ada 2 ataupun 3 Zulhijjah. Sebab tu kita kenali bulan Syawal ini selain bulan Syawal, bulan kita beraya, bahkan juga turut dikenali sebagai bulan haji. Itu yang pertama. Yang kedua, Syawal juga di mana berlaku satu peristiwa yang cukup bermakna bagi umat Islam. Kenapa Syawal ini tuan-tuan telah berlaku juga yang mana Rasulullah SAW telah mendirikan rumah tangga bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, berkahwin dalam bulan Syawal. Sunat juga dalam mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan bagi kita yang berkemampuan boleh menjalankan upacara perkahwinan ataupun melakukan akad nikah dalam bulan Syawal. Itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Dan melangsungkan hubungan suami isteri juga dalam bulan Syawal. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, "Tazawwajni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal." Nabi telah berkahwin dengan aku dalam bulan Syawal. Maksudnya apa? Aqdu alayya fi syahri Syawal. Melangsungkan akad nikah dalam bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal. Dan bersetubuh dengan aku dalam bulan Syawal.
Maka sebab itulah ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita ni tuan-tuan, menggalakkan pernikahan dalam bulan Syawal berdasarkan hadis ini. Jadi bukan saja-saja Nabi kahwin dalam bulan Syawal. Nabi tak beraya ke? Ada sebabnya tuan-tuan. Sebab apa? Ulama bahaskan kenapa Nabi Muhammad SAW pilih bulan Syawal, bulan untuk mendirikan rumah tangga bersama Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Kerana nak mematahkan tahyul, nak mematahkan mitos bahawasanya orang jahiliah, mereka ni tuan-tuan menganggap bulan Syawal, bulan sekarang yang kita sedang duduki ini adalah bulan yang sial. Ataupun bulan yang bawa malapetaka, bulan yang penuh dengan bencana. Sebab itulah mereka orang jahiliah ni, mereka mengelakkan diri mereka buat baik dalam bulan Syawal. Contohnya apa? Mereka elakkan untuk berkahwin, mereka elak untuk masuk ke dalam rumah yang baru dan macam-macam benda yang baik mereka sanggup tangguh sehingga selesai Idul Fitri. Maksudnya dalam tempoh Idul Fitri sehingga Idul Adha, mereka dalam tempoh itu tidak melaksanakan perkara-perkara yang baik. Itu pegangan orang jahiliah dulu. Jadi Rasulullah SAW menjalankan upacara perkahwinan bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab nak mematahkan tahyul ni. Nak menyatakan ini benda mengarut. Jadi Rasulullah SAW nak menunjukkan merupakan satu peluang buat diri kita kalau ada anak-anak kita, ada anak saudara kita, cucu kita yang nak menjalankan upacara perkahwinan, nak berkahwinlah senang cerita. Boleh kita rancang dalam bulan Syawal. Kenapa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, ustaz kami dah berkahwin, ustaz terlepaslah kami. Jangan risau tuan-tuan, kita ada 4 kota kan. Berapa kosong boleh masuk lagi. Tu gurauan semata-mata. Jadi ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW berkahwin dalam bulan Syawal. Jadi jangan lepaskan peluang. Ini special dalam bulan Syawal tuan-tuan. Baik, seterusnya kita tengok apa juga perkara yang hebat berlaku dalam bulan Syawal. Ataupun apa benda yang sangat menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan Syawal. Bulan Syawal ni tuan-tuan adalah penyempurna kepada Ramadan. Ataupun melengkapkan Ramadan itu. Habis itu ustaz kami ni bulan Ramadan puasa sebelum ni tak lengkap ke macam mana? Tak perfect ke macam mana? Kena faham betul-betul tuan-tuan. Maksudnya melengkapkan kekurangan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Saya yakin pasti dalam ni semuanya berpuasa dalam bulan Ramadan. Ke ada yang ponteng sehari 2 ke? Melainkan ada sebab tertentu, tak adalah, tak ada masalah. Tetapi semua daripada kita berpuasa. Tetapi puasa kita tingkatan beza-beza. Ada yang orang tingkatannya tinggi sikit. Ada yang orang tingkatannya rendah sikit. Sebab apa? Amalan dia. Mungkin dalam bulan Ramadan, seseorang tu dia buat perkara yang tak senonoh. Maka tingkatannya mungkin bawah sikit. Buat benda tak senonoh ni bukannya zina je tuan-tuan. Mengata orang. Kita menabur fitnah. Mengutuk orang. Itu semua benda-benda yang tak senonoh. Yang sepatutnya kita elakkan. Kita ni berpuasa, kita faham bukannya hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Tapi kita nak berpuasa ni menahan mata kita, menahan tangan kita. Buat benda yang tak senonoh. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan perkara itu terjadi, Syawal ini gunanya untuk kita tampal, melengkapkan kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itulah dalam bulan Syawal ada puasa sunat 6. Puasa sunat 6 ni tuan-tuan, ganjarannya seperti mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ganjarannya seperti puasa sepanjang tahun. Banyak tu tuan-tuan. Jadi inilah peluang. Jangan kita lepaskan peluang untuk kita berpuasa sunat 6. Kenapa? Tidak lain tidak bukan untuk menampung kekurangan kita ni. Faham? Allah Subhanahu Wa Taala pernah berpesan kepada para malaikat. Allah tanya kepada para malaikat, unzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha. Tengok, cek hamba aku ini, dia solat sempurna ke tak sempurna. Allah pesan kepada malaikat sebelum nak catat amalan ni. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Kalau solat dia sempurna, bagilah dia 100 markah, bagi dia markah penuh. Tu kalau sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau kurang pula macam mana? Tiba-tiba dalam solat kita ni ada sikit kurang.
Contohnya dalam solat kita tak khusyuk, maka dapatlah 50 markah. Macam mana pula kalau kurang ni? Allah sebut lagi, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Tengok hamba ku ni dia buat solat sunat ke tak? Fa in kana lahu tatawu'in, kalaulah dia buat solat sunat, atimmu li abdi fariidatah. Kau catat pahala dia tu seperti dia mendirikan solat fardu. Nampak? Ni Allah pesan kepada para malaikat sebelum nak catat amal ibadah kita. Maksudnya, kalau solat kita ni tuan-tuan, saya yakin dan pasti termasuk diri saya, kita ni solat tak sempurna. Ada kadang-kadang kita ni tak khusyuk, ada kadang-kadang kita tak ikut apa syarat sah, kaifiatnya macam mana. Tetapi macam mana kita nak pastikan pahala yang malaikat catat tu markah penuh? Dengan cara kita buat, kita cover dengan solat sunat. Sebab itulah ada setengah orang kalau dia ada rasa faham berkenaan dengan ibadah, dia buat solat sunat. Dia dirikan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Sebab apa? Nak menampung ibadah fardu tu. Begitu juga dengan puasa. Kita nak menampung ibadah fardu, puasa kita yang lepas ni yang ada kekurangan, kita puasa sunat 6. Supaya apa? Menutup mana yang cacat berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi itulah yang perlu kita fahami dan kita perlu amalkan sebelum Syawal bakal melabuh tirai. Maka inilah peluang untuk kita tamatkan bulan Syawal kita dengan berpuasa sunat. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, dalam bulan Syawal ni tuan-tuan, perkara yang kedua yang kita perlu ambil berat juga adalah merupakan satu perintah, iaitu kita perlu menjalin semula hubungan silaturahim. Bila sebut hubungan silaturahim ni, dia bermacam-macam perbincangan ataupun panjang perbahasannya. Sebab apa? Ini merupakan momen yang terbaik untuk kita jalin hubungan silaturahim. Dengan cara apa? Pergi ziarah menziarahi. Kalau bulan lain tuan-tuan, contoh dalam bulan Muharram ke bulan apa-apalah selain bulan Syawal, kita WhatsApp lah kawan kita nak datang ke rumah ni. Kita rasa macam segan. Sebab apa? Tak ada sebab pun menyebabkan kita perlu datang rumah orang tu. Tapi kalau Syawal ni nak datang beraya boleh. Barulah tak segan, betul tak? Sebab ini momen yang terbaik untuk kita jalinkan hubungan silaturahim. Kalau di tanah Arab, saya belajar di Mesir tu tuan-tuan. Orang Arab ni, budaya mereka ni, mereka suka berkelah. Mereka suka pergi ke taman permainan, mereka suka pergi ke taman bunga, mereka suka buat-buat benda yang boleh menjalinkan hubungan sesama ahli keluarga mereka. Mereka bentang kapet, mereka makan sama-sama, berbincang, bersembang, berbual, bergelak ketawa. Sebab itulah kalau kita ingat, masa sekolah rendah kita belajar tuan-tuan. Kalau dalam subjek bahasa Arab tu, ada soalan karangan, dia keluar soalan ataupun cerita pasal apa? Berkelah di taman permainan. Pergi ke taman air. Sebab apa? Memang budaya orang Arab. Budaya orang Arab macam tu. Mereka menjalinkan hubungan silaturahim sesama ahli keluarga mereka macam tu. Jadi, yang penting tuan-tuan, budaya ziarah menziarahi itu kita perlu ambil. Sebab apa? Menjaga hubungan silaturahim ni ataupun kita sebut bahasa modernnya pelihara hubungan kekeluargaan lah, adalah tanda orang yang beriman. Nak jadi orang yang beriman ataupun salah satu ciri-ciri orang yang beriman, dia perlu jaga hubungan silaturahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa kamu ni kalau beriman kepada Allah, dan juga kalau kamu beriman dengan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Maka memuliakanlah oleh kamu akan tetamu kamu. Kalau kita sebut memuliakan tetamu ni apa tuan-tuan? Maksudnya ziarah menziarahi, kita ni kalaulah andai kata kita datang ke rumah orang. Sebab apa? Saya perlu sebutkan di sini kerana kita di Malaysia ni bab memuliakan tetamu ni kita kurang sikit. Bukan semua orang, tetapi ada segelintir. Yang mana bila masa kita sebut ziarah tetamu ni tuan-tuan, kita datang ke rumah orang, yang biasa layan kita siapa? Tuan rumah tu lah. Kalau dia ada anak,
Anak lelaki misalnya yang sibuk dengan handphone, teruskan sibuk dengan handphone. Kalau ada anak perempuan yang dia duduk dalam bilik, teruskan duduk dalam bilik. Itu merupakan satu kekurangan sedikit yang kita perlu perbaiki. Sebab apa? Bab memuliakan tetamu ni tuan-tuan, kita jangan ambil indah. Ataupun kita kena titik beratkan. Kalau memuliakan tetamu datang, kita panggil satu keluarga kita yang ada dalam rumah tu duduk. Belajar macam mana nak memuliakan tetamu. Sama-sama memuliakan tetamu. Nak kenal orang. Orang ni pakcik saudara, orang ni makcik saudara aku punya. Inilah masa yang terbaik untuk menjalinkan hubungan silaturahim. Kalau ikut adatnya lah. Kalau tetamu datang ni tuan-tuan, memang kita fikir bila tetamu datang, confirm licin bekas kuih raya. Confirm makanan yang kita hidangkan tu habis. Confirm air yang kita hidangkan tu selesai. Tetapi tuan-tuan kita kena ingat. Satu perkara yang Nabi Muhammad SAW sebut dalam satu hadis. Ad-dhaif idha dakhala baitil mu'min dakhalat ma'ahu alf barakah wa alf rahmah. Tetamu ni bila dia masuk rumah seseorang mukmin, apa yang dia bawa tuan-tuan? Dia bawa bersama dengan dia 1000 keberkatan. Dan dia bawa bersama dia 1000 berkat. Macam saya sebut tadi, kalau kuih raya habis, kita mungkin boleh lari pergi kedai acong, pergi beli stok kuih raya yang ada. Kalau makanan kita habis, boleh pergi lari, pergi Spimat cari mana makanan yang sesuai nak hidangkan. Kalau air kita habis, boleh pergi mana-mana kedai. Boleh cari, kita boleh restock. Tetapi berkat, tetapi rahmat, tak boleh dibeli di mana-mana tuan-tuan. Kita pergi kedai, mana ada orang jual rahmat, mana ada orang jual berkat. Sebab itulah bila tetamu datang, ambil peluang, panggil satu keluarga yang ada dalam rumah, sama-sama belajar memuliakan tetamu. Sebab apa? Mereka ni bukan kaleng-kaleng. Memanglah mereka habiskan makanan, tetapi mereka bawa sekali berkat. Dan mereka bawa sekali bersama dengan mereka rahmat. Dan bila tetamu datang ni, jangan kita terus tanya dia bila nak balik kawan tu baru sampai daripada Terengganu. Daripada jauh tuan-tuan, sampai ke KL. Bang, bila nak balik Terengganu balik? Orang tu baru sampai. Janganlah duk ditanya macam tu. Adab kita. Macam mana kita kena belajar untuk memuliakan tetamu. Sedangkan tetamu ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW sebut, ad-dhiyafah salah satu ayam. Tetamu ni mereka ada hak datang ke rumah kita selama 3 hari. Selagi mereka kata mereka tak nak balik, jangan kita duk halau. Ni Nabi sebut tuan-tuan, bukan saya reka. Mereka ada hak untuk duduk dalam rumah kita selama 3 hari. Kalau mereka kata nak tumpang bermalam, boleh. Kita kena izinkan. Sebab apa? Hak mereka. Kita kena memuliakan tetamu seperti mana Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Dan bila sebut menjaga hubungan silaturahim tuan-tuan, bukannya arahan jaiz, bukannya arahan jawi, bukan juga arahan jakim, tetapi arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya tuan-tuan? Saya bawakan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Dalam khutbah Jumaat yang kita biasa dengar, khatib sebut apa? Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Apa Allah sebut? Kamu bertakwa kepada Allah yang mana kamu menyambungkan hubungan silaturahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah suruh kita ni orang yang bertakwa sambung hubungan silaturahim. Itu perintah Allah. Ada lagi bukti yang kedua dalam khutbah Jumaat juga tuan-tuan. Kita biasa dengar di akhir khutbah. Khatib sebut apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah perintahkan kita berlaku adil, berbuat ihsan. Yang ketiga apa? Wa ita'i dzil qurba. Berbuat baiklah kamu kepada ahli keluarga kamu. Ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin.
berbuat baiklah kamu kepada ahli keluarga kamu. Allah perintahkan kita berbuat baik. Banyak dalam Al-Quran Allah nyatakan suruh kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Baik, bila sebut berkenaan dengan ahli keluarga tuan-tuan, kita tengoklah contoh. Kita tengok dekat luar sana berapa ramai orang susah kat luar sana. Ataupun senang cerita orang yang minta sedekah. Orang susah lah tu. Mereka minta sedekah tuan-tuan, kita tengok dia. Adakah dia tu tiba-tiba muncul? Ataupun kita sebut zam-zam, ala kazam. Tiba-tiba, ada orang susah depan madrasah ni. Dia bukan boleh tiba-tiba ada. Ataupun kita sebut zam-zam, ala kazam. Tak boleh tuan-tuan. Dia ada dekat situ, mesti ada sebab. Kita cuba tanya ahli keluarganya, tanya salah silahnya. Maksudnya dia ada ahli keluarga. Yang mana mungkin sebab dia dipinggirkan. Sebab apa? Dia orang susah. Dia tak dibantu oleh ahli keluarganya. Jadi kalau ikut secara logik, orang susah dia takkan wujud atas dunia ni. Melainkan kita membantu ahli keluarga kita yang susah. Betul tak? Kalau kita membantu ahli keluarga kita yang susah, maka mereka orang susah takkan wujud. Mereka tak perlu nak minta-minta orang duit. Mereka tak perlu nak minta mana-mana sumbangan. Habis tu Ustaz, apa kegunaannya NGO, badan yang ada banyak duit tu? Yang kegunaannya mereka ni memang nak bagi sumbangan. Memang tuan-tuan, jangan salahkan itu NGO, jangan salahkan itu badan. Cumanya, bermula daripada kita dulu. Kena memastikan ahli keluarga kita terjaga. Kenapa ahli keluarga kita ni? Maksudnya ahli kerabat kita. Yang mana mereka ni menjadi satu hak untuk kita bantu mereka. Jangan sampai tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW sebut, seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sebut, la yadkhulul jannah sahibu khamsin. Tidak akan masuk syurga lima orang ni, 5 golongan ni. Yang pertama, mudminu khamrin. Yang kedua, wala mu'minun bisihrin. Yang ketiga, wala qati'ur rahim. Yang memutuskan hubungan silaturahim. Pakcik kita susah, malu kita nak mengaku dia pakcik kita. Kita putuskan hubungan silaturahim. Jangan panggil aku anak saudara kau. Nampak? Sebab itulah wujud orang susah. Sebab atas faktor kita tak nak bantu orang susah. Faham tak tuan-tuan? Jadi bila mana sahabat sebut, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Faham tak tuan? Ini kita kena ambil take note, kena ambil penting. Baik, antara pesanan Nabi Muhammad SAW, ketika mana Abu Sufyan pernah ditanya oleh seorang pemerintah. Abu Sufyan ditanya, apakah ciri Nabi kau ni, Nabi Muhammad? Maka ketika itu, Abu Sufyan sebut, yang pertama, Muhammad adalah Tuan yang mana pinta perintahkan kami supaya sembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memerintahkan kami tinggalkan ajaran nenek moyang kami yang sesat ni, yang mengarut ni. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi menyuruh kami, memerintahkan kami dirikan solat. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi perintahkan kami supaya bersifat jujur. Yang kelima, Nabi ajar kami suruh jadi pemaaf. Yang keenam, Nabi minta kami supaya jaga silaturahim. Siapa tak kenal Nabi? Semua orang tahu sifat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa Abu Sufyan sebutkan 6 sifat ni? Mesti ada sebab. Dan 6 sifat Nabi ini merupakan sifat yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah Nabi sebut, Nabi minta mereka jaga hubungan silaturahim. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, tuan-tuan, apa yang Nabi sebut? Ayyuhan nas, afshus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Berikanlah makan. Yang ketiga apa? Wasilul arham. Sambung hubungan silaturahim. Nampak? Maksudnya tuan-tuan, ini merupakan satu mesej yang penting
iaitu menjalin hubungan silaturahim. Sebab itulah saya sebut pada awal tadi, bila sebut jalin hubungan silaturahim ni, dia berkait rapat dengan bulan Syawal. Sebab apa? Kita ziarah menzarahi, kita kenal orang tu, kita kenal makcik tu, kita kenal pakcik tu, dia orang susah, dia tak ada kemampuan, kita lah yang bantu. Tu maksudnya hubungan silaturahim. Silaturahim ni tuan-tuan, dia bahasa Arab. Perkataan bahasa Arab. Silah bermaksud menyambung. Ar-Rahim bermaksud rahim wanita. Rahim wanita ni jangan main-main tuan-tuan. Rahim wanita ni maksudnya tempat yang mana janin dilindungi. Janin ni selamat sebab ada rahim. Maka istilah ni digunakan sebab apa? Nak menyebutkan kaum kerabat kita. Kenapa mereka berasal dari moyang kita, iaitu satu rahim. Maksudnya siapa? Contohnya pakcik saudara kita yang kita panggil Pak Lang, Pak Andak, Pak Uda. Sama juga macam makcik saudara kita yang kita panggil Pak Ngah ke, Pak Long ke. Pak saudara, mak saudara yang mana serahim dengan nenek moyang kita. Maka mereka itulah yang disebutkan sebagai ahli keluarga yang wajib kita pelihara, yang perlu kita pelihara. Faham tak tuan-tuan? Baik, senang cerita. Antara mak saudara dengan mak mertua, mana yang lebih kita kena jaga? Mak saudara. Sebab apa? Mereka ni sekerabat dengan kita. Kalau mak mertua, bukan saya doakan yang bukan-bukan. Kalau mak mertua kita meninggal, kahwin dah lain, dapat mak mertua lain. Kalau mak saudara meninggal, tuan-tuan, ada saya ganti. Boleh. Cik boleh jadi makcik saudara saya. Tak boleh tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita ni kena menjadi orang pertama yang membantu kaum kerabat kita. Terutamanya makcik saudara kita, pakcik saudara kita. Jadi kita adakan adat di Malaysia ni ziarah menzarahi. Sebab apa? Kita tanyalah pakcik kita, makcik kita yang susah. Kalau ada mereka tu di kalangan mereka yang susah, kita lah bantu. Kalau kita ni orang susah juga, ustaz kami ni orang susah, macam mana nak bantu orang susah? Kita sama-sama pergi pejabat agama ke, pergi mana, jumpa mana-mana badan berkanun ke, minta sumbangan. Sama-sama. Tu baru namanya kita melaksanakan hubungan silaturahim. Faham tak tuan-tuan? Sebab itulah Nabi tekankan supaya kita jaga hubungan silaturahim yang senasab dengan kita. Ini bukan cerita keluarga tu namanya Haji Rahim. Bukan. Kita cari mananya saudara mara kita yang serahim dengan nenek moyang kita. Faham tak tuan? Sebab itulah kalau makcik saudara dengan kawan kita nak datang rumah beraya ni, mana yang kita kena dahulukan? Makcik saudara kita. Faham tak? Bila kita faham maksud hubungan silaturahim, kita tahu mana yang perlu diutamakan. Kadang-kadang bila mana dalam WhatsApp kita ni, kita banyak grup. Ada grup keluarga, ada grup dengan geng motor, ada grup dengan geng kereta sport, ada grup dengan alumni, ada macam-macam grup. Kalau dalam grup-grup lain tu kita boleh aktif. Pagi-pagi cakap Assalamualaikum, selamat sejahtera, semoga semua sihat selalu. Dalam ahli keluarga kita, grup ahli keluarga, kita boleh pula buat macam tu. Sebab apa? Ada seorang pakcik saudara aku tak suka betul. Tak minat betul perangai dia. Nampak? Kita rasa seolah-olah ada terputus hubungan satu rahim. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sebut, mak saudara ni dia separas ataupun sama tarafnya macam mak sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW berpesan, La tanzilur rahmah ala qawmin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmat bagi sesiapa yang mana mereka ni memutuskan hubungan satu rahim. Yang sebut tadi, kalau dalam grup lain boleh aktif. Dalam grup keluarga tak boleh aktif. Sebab apa? Ada anti dengan seorang pakcik ni. Ada anti dengan seorang makcik ni, tak minat, tak kenan betul lah perangai dia. Nampak? Kita memutuskan hubungan satu rahim, maka Nabi sebut apa? Tidak akan turun rahmat. Ada satu kisah tuan-tuan yang terakhir insya-Allah. Yang mana Abu Hurairah ni tuan-tuan diminta keluar ketika mana Allah SWT, Abu Hurairah diminta keluar ketika mana dalam satu majlis tu, yang mana dalam satu majlis pengajian tu, guru tanya, siapa dalam ni yang ada berkelahi dengan saudara dia?
minta keluar daripada majlis. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila mana kita ni ada seseorang yang berkelahi ataupun memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga kita ni, boleh apa Nabi sebut? Tidak akan turun rahmat, tidak berkat. Maka sebab itulah tuan-tuan, momen yang terbaik, yang paling indah untuk kita cipta memori untuk menjalin hubungan silaturahim adalah bulan Syawal. Bulan lain ni segan tuan-tuan, kita nak tahu rumah semata-mata. Inilah peluang terbaik untuk kita jalinkan hubungan silaturahim sesama dengan ahli keluarga kita. Faham tuan-tuan? Itu yang kedua. Dan yang terakhir insya-Allah, bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan kita. Kalau bahasa moden kita bolehlah melaungkan kalimah hurray, kita berjaya. Inilah bulan kemenangan kita. Baik, bulan Syawal ni bukan sekadar juga bulan kemenangan. Bahkan kita perlu tahu, kita telah melalui madrasah perjuangan yang menguji iman kita dalam bulan puasa. Tu tak susah tak berpuasa? Susah. Kalau orang yang jarang puasa tu, susah dia nak berpuasa tuan-tuan. Kadang-kadang masa dia nak puasa tu lah macam-macam hal datang. Gastrik lah, sakit itulah, sakit inilah. Yang tak ada kaitan pun tiba-tiba datang. Tetapi tuan-tuan, ini adalah bulan yang mana disebutkan bulan kemenangan. Kita telah melalui satu fasa yang sukar. Tetapi dalam sejarah Islam tuan-tuan, ada beberapa peperangan yang berlaku dalam bulan Syawal. Yang mana kita perlu tuan-tuan, banyak. Antaranya perang Uhud, antaranya perang Ahzab, antaranya perang Hunain, yang bermacam-macam yang peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam. Tetapi tuan-tuan, kalau kita nak cerita mungkin kena buka satu sesi lagi. Banyak lagi peperangan dan cerita yang kita boleh ambil iktibar daripada bulan Syawal. Bukan semata-mata bulan perayaan. Sebab tu saya sebut pada awal-awal tadi. Syawal bukan sekadar bulan raya. Tetapi yang pertama sekali, jangan kita lupakan puasa sunat 6 dalam bulan Syawal ini. Dan yang kedua, jangan juga kita lupakan untuk jalinkan hubungan silaturrahim. Jaga elok hubungan silaturrahim, bukan benda yang kecil. Nabi sebut takkan turun rahmat, ataupun kita ni di mana salah seorang yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan antara nasihat saya dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil iktibar dan kita semua dapat kongsikan kepada mereka yang tidak dapat hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman dan kita terus beramal. Insya-Allah saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan Syawal ini menjadikan kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Syukurlah sekali itu, saya mohon tak kesilapan dalam saya menyampaikan ilmu kata-kata. Mudah-mudahan ada rezeki dan umur yang panjang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma sallimna sallim lana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim kull shay'in a'taitana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina ila siratikal mustaqim waftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.